Dalam CD yang lepas Pak Su ada bincang tentang pemikiran hitam putih, ya, iaitu satu cara berfikir atau bentuk fikir yang melihat sesuatu perkara dalam dua sudut yang ekstrim, ya, dua sudut bertentangan yang ekstrim secara mutlak. Misalnya kalau dia kata saya sangat gagal, ya, ataupun saya sangat berjaya, ya, dua ekstrim. Antara keduanya itu dinafikan. Jadi ada tiga cara kita boleh mengatasi atau mengelakkan pemikiran hitam putih itu. Yang pertama, kita harus melihat bahawa apa yang berlaku dalam kehidupan kita bukan dalam bentuk hitam. Secara realitinya bukan hitam putih. Antara hitam dan putih itu ada warna-warna lain. Misalnya warna kelabu. Jadi kita harus melihat secara terperinci warna kelabu itu, ya. Kalau memangnya warna kelabu gelap, itulah masalah kita, maka kita hendaklah terima dia sebagai kelabu, bukan sebagai hitam atau sebagai putih. Okay? Yang kedua, kita boleh gunakan skala 0 sampai 10. Ya? Kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, kita boleh lihat secara berperingkat. Misalnya kalau kita sakit, kita jumpa doktor, doktor akan tanya, doktor saya sakit perut lah doktor, sakit sangat ni. Ya, saya dah tak tahan ni, sakit sangat. Doktor akan tanya, kalau daripada skala 0 hingga 10, berapa sakit yang awak alami sekarang? Kita pun kata 6 doktor. Jadi itu kita boleh gunakan. Maknanya kita menghampiri ketepatan, ya, daripada kita membuat andaian yang secara ekstrim. Kita sangat sakit, kita sangat teruk, ya. Jadi itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, sebenarnya pemikiran hitam putih ini, ya, mengikut ahli-ahli psikologi, dilihat sebagai satu bentuk pemikiran yang kurang rasional ataupun mungkin tidak rasional, ya, kerana dia lebih berasaskan sentimen, spekulasi dan juga persepsi, ya. Maka cara yang kita boleh lakukan ialah kita merasionalkan pemikiran yang kurang rasional, ya. Ya. Misalnya kalau kita kata saya ni memang tak berguna lah Pak Su, ya. Memang saya tak boleh berguna lah ni, ya. Saya memang tak berguna dalam hidup ni, ya. Saya ni memang teruk sangat, ya. Baik. Kalau kita lihat ini pemikiran tidak rasional, takkanlah dalam 10 perkara yang awak buat, semua awak tak berguna. Misalnya terhadap diri awak, terhadap keluarga awak, terhadap kawan awak, terhadap jiran awak, ya, terhadap masyarakat, ya. Banyak benda yang kita buat, kan. Kalaupun mungkin tak banyak, kita buat sikit. Jadi kita tak boleh anggap diri kita tak berguna. Jadi kita boleh rasionalkan, ya, persepsi itu menggunakan bukti-bukti, ya, data-data, fakta-fakta yang kita boleh jadikan sandaran, ya. Jadi rasionalkan pemikiran yang kurang rasional. Jumpa lagi. Terima kasih.